Cik Yam, tolong carikan saya unit yang privacy sikit. Saya nak ala-ala studio. Kat mana tu Cik Yam? Soalnya Cik Yam berada dekat Bali Resident unit kali ni. Unit studio yang mana owner siap bagi furniture. You all masuk. Untuk keluarga yang kecil sangat sesuai. Untuk yang bujang sangat sesuai. You all masuk je dah tak payah nak bawa apa. Ruangan studio pun besar tak. Biasa studio kecil dapat masuk satu katil saja. Unit kali ni 2 queen boleh masuk. And then owner bagi lagi aircon, TV. Dah siap ada tabletop, tempat masak. Apa bestnya unit kali ni? Biasa unit kondo ke apartment kita nampak satu view je. Tapi unit kali ni you akan nampak 3 view. Yuk Cik M tunjuk. View yang apa yang you nampak daripada paras rumah ni. Meja makan pun owner siap bagi. Daripada sini malam-malam nak healing ke. Daripada sini you boleh nampak. Laut. Orang Melaka famous dengan Masjid Selat. Tu Masjid Selat. Malam-malam boring. Asyik nampak pemandangan laut. Kita tengok pemandangan Bandar Melaka pula. Siap ada yat tak on. Nak minum high tea malam-malam. Nak healing-healing. Kawasan healing pun ada. Wow. Nampak? Malam-malam boleh nampak daripada atas pemandangan Bandar Melaka. So, saya Cik Yam Haslan. Siapa yang belum subscribe video Cik Yam, jangan lupa subscribe, like dan komen. So, jom Cik Yam buat ke next destinasi. Bye. Makan nasi dengan telur dadah, Cik Yam ada tahu unit di Kota Shah Bandar. Kalau anda nak tahu, unit kali ni Cik Yam berada di Bali Resident, Kota Shah Bandar, Melaka. Unit yang Cik Yam bawakan kali ni merupakan unit service resident yang berstatus leasehold dan bumi. Keluasan untuk unit kali ni pula adalah 473 square feet. Walaupun unit ni unit studio, ada juga tahu bilik air dan pantry. Macam Cik Yam tunjuk tadi, muat je kan kalau nak letak 2 katil queen. Nak letak meja makan pun muat. Kabinet pun boleh. Nak pula bila anda dapat tengok pemandangan cantik dari unit ni. Bila cakap unit ni dekat dengan Kota Shah Bandar je, anda mesti dah tahu kalau unit ni dekat sangat-sangat dengan tempat tarikan pelancong. Sesuai kalau anda nak buat Airbnb ataupun investment untuk turis yang datang kat Melaka ni. Ada juga tahu laundry area dekat unit studio ni. Menarik kan? Tapi nak tahu tak apa yang lagi menarik dekat unit kali ni? Jom ikut Cik Yam. Menariknya tentang unit kali ni adalah unit ni ada facilities yang anak-anak pun boleh enjoy sekali. Antara facilities yang anak-anak boleh guna adalah playground, children playground dan juga fun pool. Dengar pun dah menarik kan? Swimming pool dekat Bali Resident ni pula dah siap asing tau, bahagian untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi selamat sikit untuk anak-anak bermain dekat sini kan? Selain tu, Bali Resident juga menyediakan pelbagai facilities yang lain. Antaranya gym, basketball court, tennis court, squash court, barbecue area, cafe, jacuzzi, jogging track dan banyak lagi. Betul kan Cik yang cakap? Sesuai je kalau anda nak buat investment dekat sini. Kalau anda nak tahu, unit ni juga menyediakan satu kapak untuk setiap pemilik residence di Bali Resident ni. Nak pula, unit ni pun dah siap dengan 24 hour security pula tu. Jadi, keselamatan sangatlah terjaga di Bali Resident ni. Tadi Cik Yang cakap unit ni dekat dengan tempat tarikan pelancong kan? Kalau anda nak tahu, sekitar Bali Resident ni ada tempat yang wajib pergi dan bersejarah. Antaranya Joker Street, Bangunan Merah, Eva Musa dan banyak lagi. Kalau nak ke museum pun boleh. Antaranya Baba and Nyonya Heritage Museum dan juga Museum Istana Kesultanan Melaka. Kalau tempat untuk bersantai dan view yang cantik, anda boleh ke Masjid Selat Melaka ataupun naik je Melaka River Cruise. Banyak lagi tahu tempat yang menarik. Sebelum keluar dari unit ni pun, anda dah boleh nampak tahu pemandangan yang cantik dan menarik dari tingkat atas ni je. Macam mana? Best kan tour unit Bali Resident kali ni? Menarik dan berbaloi kalau nak buat investment. Jangan lupa tekan button like, tinggalkan komen kalau ada soalan atau nak tahu lebih detail dan subscribe kalau nak tengok lebih banyak lagi video best macam ni. Jangan lupa tahu kontak Cik Yam kalau anda berminat. Kita jumpa ke next video. You boleh nak minum high tea malam-malam nak isap rokok. Tak boleh pula rokok kan?